Nak pergi mengembara ni, kita bukan boleh pergi macam tu je. Banyak urusan yang perlu kita pertimbangkan. Urusan keuangan, kesihatan, pengetahuan kita tentang keadaan negara tu, apa musim-musimnya, supaya kita boleh sediakan. Kalau musim sejuk, kita kenalah bawa baju yang tebal kan. Kalau musim panas, takkan nak bawa baju tebal, mungkin bawa baju yang nipis. Dan juga kita kena tahu berapa lama kita kena berada kat negara tu, berapa banyak duit yang kita kena sediakan, dan bagaimana pertukaran mata wang di sana ataupun penggunaannya. Adakah mereka menggunakan mata wang mereka semata-mata atau mereka menggunakan mata wang USD? Bagaimana nak memilih satu-satu tempat pengembaraan tu? Adakah kerana negara tu cantik dan sering disebut-sebut dalam media sosial, ataupun adakah negara itu memiliki sesuatu yang membuatkan kita kalau pergi kat sana tak menyesal nak melaburkan duit untuk percutian atau pengembaraan tersebut? Mungkin kerana makanan dia berbeza. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di saluran YouTube Nur Samila Samsudin. Buku apa yang kita nak cerita dan kongsikan pada hari ini? Di bawah kubah biru Uzbekistan, sebuah karya Fauzia Abdul Hamid, sebuah buku travelog. Saya baca buku ni mengambil masa dalam 3-4 hari juga, sebab satu, saya nak menghayati perjalanan tu sebagaimana penulis buku menghayati pengembaraannya di negara ini. Okay, dia ada catatan secara harian. Setiap catatan memberikan satu kenangan buat saya, seolah-olah saya sendiri yang pergi mengembara ke negara tersebut. Tiap bab muka surat ini ada disertakan QR scan code. Okay. Dan apabila kita gunakan telefon kita untuk scan code yang disediakan dalam buku ini, ia akan membawa kita kepada video pengalaman dan aktiviti pengembaraan penulis bersama rombongannya. Video yang sedang saya tonton ni pula adalah ketika penulis dengan rombongannya menziarah ke Mir Arab. Dan dalam buku ni ada diceritakan tentang bagaimana 3 bangunan bergabung, dan bangunan-bangunan ni merupakan bangunan tempat beribadat, pusat pengajian dan pengumpulan ilmu. Ada kompleks yang kita boleh berjalan untuk melihat barang-barang jualan di situ. Dan sewaktu pengembaraan Puan Fauziah ke sini, ada pengantin, gunakan juga tempat orang untuk pengantin-pengantin buat photoshoot dekat dataran dia tu ya. Ramai pelancong yang datang, dan dia ada ciri-ciri Rusia sebab Uzbekistan pernah dijajah oleh Rusia atau kumpulan Soviet. Negara Uzbekistan ni, kaum wanita tidak dibenarkan bersolat dalam masjid. Ada tempat atau ruang lain yang disediakan di luar masjid. Setiap kali selepas ambil wuduk, di tempat ambil wuduk, para rombongan akan diberi tuala untuk lap kaki. Mereka tak mahu kapet dalam masjid tu basah. Mungkin benda tu lah yang akan menyebabkan bau timbul daripada pet yang basah. Okay? Sebab kita pun biasa kalau kita masuk masjid, kadang-kadang kalau kita tengok lantai dia dihamparkan dengan permaidani atau kapet, dia ada sesetengahnya yang berbau. Okay? Mungkin hasil daripada kaki-kaki para jemaah yang masuk daripada tempat wuduk dan masih basah. Okay? Dan di sini mereka menjaganya dengan sangat teliti. Kalau dah bau tu susah sikit, dan pastinya memerlukan kos yang tinggi untuk membersihkannya. Nak menghilangkan bau-bau tu bukan mudah. Seronok sangat dapat pegang buku ni bila penulis membawa kita ke sebuah pusat membuat kertas secara tradisional. Saya perhatikan gambar-gambar yang dikongsikan ni, tempat ni sangat bersih ya. Dia macam bukan satu tempat yang ada proses. Biasanya kalau kita kata kilang, tak kira lah orang tu buat kat rumah ke apa ke, bila ada satu-satu proses tentulah nampak macam bersepah. Bila ada mesin tentulah berminyak kan, macam tu. Tapi di tempat ini, kalau dia buat secara tradisional, sangat rumit kan, bersih. Susun atau peralatan dia pun sangat kemas. Dan saya rasa macam
bersyukur ya memiliki buku ni. Sebab bila kita pegang buku ni, dan saya rasa itu perasaan saya sebagai pembaca buku ni, perasaan penulis tentu lebih lagi, sebab ini merupakan memori dia di sana dan akan disimpan bukan sahaja dalam bentuk gambar tapi juga dalam bentuk karangan yang merefleksi diri terhadap perasaan dia, pemikiran dia sewaktu dia berada di sana. Dan suatu hari nanti apabila buku ini diselak kembali lembaran-lembarannya, saya percaya ia sesuatu yang sangat indah dirasakan oleh penulis itu sendiri. Keistimewaan di bawah Kubah Biru Uzbekistan ni juga terletak kepada penceritaan yang detail oleh penulisnya, Puan Fauzia Abdul Hamid. Sewaktu Puan Fauzia melalui lorong-lorong dalam penginapan pemerintah, bekas pemerintah di sana, Puan Fauzia ada menceritakan bagaimana keadaan laluan tersebut. Ada jalan pintas untuk raja bila serangan berlaku, dan memanglah macam laluan bawah tanah sebab tak nak raja kena culik, raja kena tangkap. Jadi dia ada laluan khas. Jadi rombongan Puan Fauzia melalui lorong-lorong tersebut, jalan pintas tersebut. Saya juga suka apabila penulis menceritakan secara rinci tentang seni bina yang dilihat pada setiap bangunan di negara Uzbekistan, tak kira sama ada di Samarkand, Tashkent, dan juga Bukhara. Beliau menggambarkan dengan perumpamaan. Setu mereka nak pergi ke puncak Gunung Chimgan. Saya tak tahu sebutan saya betul ke tak, Chimgan, Chimgan. Masa tu digambarkan keadaan sangat sejuk, bersalji, dan mereka kena naik kereta kabel katanya. Tapi bukan kereta kabel tau yang sebagaimana digambarkan oleh penulis. Sebaliknya, kerusi dua ketul. Lepas tu mereka macam naik buai. Jom kita scan QR code yang ada dalam buku ni pada halaman 124 ni untuk kita merasai pengalaman tersebut. Jom. Okey, ni video dia. Putihnya salji ni. Ada di atas kabel car. Pula tu, ya Allah, selamatkan kaki. Okey, kita dapat dengar, dapat rasai, dan saya rasa macam dapat juga merasai kesejukannya bila tengok salji yang putih. Lepas tu pakaian Puan Fauzia dan suaminya yang begitu tebal dengan berada di satu puncak Gunung Chimgan. Diorang nak naik ke sana kan, tapi sebelum naik ke puncak pun, dekat bahagian tu pun dah kira sejuk. Kalau berada di atas lebih sejuk lagi. Jadi pengalaman ni bukan sahaja kita baca, tapi kita tengok, dengar dan rasa. Ketika Puan Fauzia menceritakan tentang kesan-kesan peperangan dalam di bawah Kubah Biru Uzbekistan ni, hati saya sedikit tersentap. Sebab setiap peperangan, setiap pencerobohan hak terhadap satu-satu tempat tu, dia mendatangkan kesan bukan sahaja dari segi emosi penduduk, peradaban, tapi juga tentang kos baik pulih bangunan. Sebab bangunan yang asal merupakan bangunan yang sangat penting buat umat Islam. Sebab dia adalah satu lambang peradaban ilmu dan juga kemahiran orang zaman tu membina, seni bina, skill diorang terhadap seni bina. Jadi bila benda tu runtuh, kita kena bina balik macam yang sama tau. Dari segi bahan yang dipilih, dari segi ukiran dia kalau ada ukiran, dari segi pilihan mozaik, warna, semua tu. Sebab kita nak
nampak benda tu macam asli, walaupun yang asli telah dimusnahkan atau termusnah sewaktu peperangan. Okey, jadi hazanah seni bina tu nak kena dijaga. Dan peperangan ni memang sesuatu yang sangat tak bagus, dan kita kena belajar untuk tidak mencetuskan lagi peperangan. Tapi tak ada siapa yang boleh menjamin benda tu. Sedangkan dalam Al-Quran pun akan kata bahawa akan ada peperangan, akan ada kemusnahan, akan ada pihak yang kalah dan akan ada pihak yang menang. Tapi semua itu adalah satu kos kehilangan buat peradaban Islam sebenarnya. Dan kita sebagai generasi Islam, kita kena jaga sepatutnya, dan kena lebih ada kesedaran untuk mendalami tentang sejarah-sejarah Islam di tempat asal Islam itu turun, dan sebelum ia disebarkan, dan siapa yang menyebarkannya pun kita perlu ambil tahu. Macam saya baca buku ni kan, tentang pengorbanan turunan Amir Timur yang mengembara untuk menyebarkan dakwah, terbunuh sebab tu penyebaran dakwah tu. Pengorbanan mereka ni sangat penting untuk kita ketahui, dan cukup dengan menjaga Islam dalam diri kita sendiri. Penulis bukan sahaja bercerita tentang satu-satu perkara dia lihat, tetapi juga menukilkan perasaan dia, pemikirannya ketika dia melihat perkara tersebut. Terus berkongsikan tentang Al-Quran asal yang dibaca oleh Saidina Osman pada ketika beliau dibunuh, dan masih ada kesan darah pada Al-Quran tersebut. Alhamdulillah, aku berziarah ke bumi di mana para ulama dan pencinta ilmu pernah bersujud. Beliau sangat bertuah sebab dapat ke bumi di mana para ilmu Islam pernah berada, dan ilmu Islam berkembang dengan baik di sana. Dan kita sebagai pembaca pun rasa bertuah sebab ada seseorang yang mengabadikan pengembaraannya dalam bentuk buku. Okay, dan buku yang berwarna dengan gambar, dengan curahan kata-kata yang sangat menyentuh hati dan memberi kesan kepada pemikiran kita dan kesedaran kita terhadap agama kita sendiri. Ada antara kita yang macam nak tahu tentang sejarah agama kita, nak tahu tentang para ilmuwan silam Islam, tapi kita susah nak baca buku-buku yang berbentuk fakta. Apabila dinukilkan dengan secara bergambar, dan benda itu ada bukti nyata melalui pengembaraan seseorang, melalui refleksi perasaan seseorang, benda itu akan jadi lebih menarik, benda itu akan jadi lebih dekat dan membuatkan kita rasa nak ambil tahu tentang sejarah peradaban Islam di waktu kegemilangannya. Okay, dan buku ini pada saya dia menepati keperluan generasi masa kini, yang merupakan buku suara terbit Puan Fauzia, okay, yang mengandungi 160 muka surat. Okay, tipis tapi di dalamnya sangat banyak ilmu dan juga catatan perasaan yang boleh membuatkan kita tenggelam dalam pengembaraan beliau. Pada yang nak dapatkan buku di bawah Kubah Biru Uzbekistan, korang boleh hubungi Puan Fauzia sendiri melalui media sosial beliau. Beliau ada FB, Facebook, Fauzia Abdul Hamid, juga ada TikTok, okay, ada tweet, Instagram. Langit terbuka luas di atas, dan cuma sebatang besi halus sahaja yang menyambung kami dengan dunia. Aku pandang suami di sebelah, dia cuma tersenyum. Tangannya menggenggam pemegang besi macam menggenggam hidup sendiri. Di bawah Kubah Biru Uzbekistan, karya Fauzia Abdul Hamid.